Boleh ke kalau nak campur dengan benda lain? Boleh. Jom kita tunjuk kat korang apa benda lain yang boleh kita campur dalam teh moringa ni untuk bagi dia lagi sedap tapi sihat. Okay? Jom. Lepas buat resepi asal, bahan pertama yang korang boleh masukkan ialah hirisan lemon. Lepas masukkan hirisan lemon, korang boleh kacau-kacau. Nak lagi sihat, boleh masukkan bahan lain macam hirisan halia. Masukkan beberapa banyak yang korang nak, macam Jaja tak suka banyak sangat, so jauh sikit je. Lepas tu kalau nak manis, bubur je madu dalam sesudu 2 ke ataupun separuh sudu ke. Lepas tu kalau rasa macam alah, madu ni pun bukan sihat sangat pun, banyak campur dengan gula-gula lain, masukkanlah gula stevia pula dalam titik 2 ke. Lepas tu kacau-kacau, bagi dia semua sebati. Korang boleh tengok sendiri reaction muka Jaja macam mana, sangat sedap tak tipu. Bahan-bahan yang digunakan pula semua yang sihat-sihat. Jadi boleh try kat rumah, okey? Memang sedap.